Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi Tuan Imam Masjid Pajak Song, juga ahli jawatan kuasa, seluruh ahli qaryah Masjid Pajak Song, jemaah seterusnya, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, alhamdulillah, Allah pertemukan kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita yang berada di dalam majlis ilmu ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan salam daripada ayah saya yang tidak dapat hadir pada malam ini. Ayah baru pulang daripada Pahang. Bila balik daripada Pahang, ada banyak kerja yang nak selesaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ayah post dalam WhatsApp, tolong ganti wali Ustaz di Masjid Pajak Song. Saya dapat maklumat pada pukul 6.30, saya di rumah lagi. Baru dapat maklumat 1 jam nak bertolak terus, nak tekan minyak sungguh-sungguh sampai di Penang, Masjid Pajak Song. Jadi esok ayah akan jadi disebabkan faktor kesihatan dan beberapa perkara yang perlu diselesaikan, maka ayah minta saya tolong gantilah. Esok ayah saya akan bertolak ke Jakarta pula, ada urusan yang perlu diselesaikan di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau kelapangan dan masa untuk bersama kita selepas daripada ini lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada perkongsian ringkas pada malam ini, ingin saya sebut beberapa perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada kita semua untuk kita beramal di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, satu ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, Allah menceritakan di dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah menyebutkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih.
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan kalian di dalam agama Islam serah diri kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang berbunyi, menceritakan kepada kita tentang ketakwaan kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Inna dunya hulwatun khadirah." Kata Nabi, sesungguhnya dunia ini hulwah, adalah manis, dan khadirah, menghijau. Maknanya dunia ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sangat suka. Kita sangat suka. Kebanyakan manusia, ia sukakan kepada kemanisan daripada benda-benda yang pahit. Ada manusia suka pahit, tapi lebih banyak manusia sukakan kemanisan. Kemanisan di dalam kehidupan dan juga kemanisan di dalam permakanan dan sebagainya. Sebab tu banyak orang kecil manis. Sebab apa? Sebab suka benda-benda manis. Kata Nabi SAW, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini, kata baginda Nabi SAW, manis dan menghijau. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu ini khalifah pada muka bumi Allah. Allah jadikan kamu semua khalifah pada bumi Allah. Muka bumi Allah ni manusia, kamulah khalifah di muka bumi Allah. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah apabila menjadikan kamu khalifah di muka bumi Allah, maka Allah nak tengok apa kamu buat di muka bumi Allah. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi SAW. Maka takutlah kamu dengan fitnah dunia, dan takutlah kamu dengan fitnah perempuan. Wa inna awwala fitnata bani Israil fi nisa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, maka sesungguhnya mula-mula fitnah yang terjadi kepada Bani Israel ini adalah disebabkan perempuan. Hadirin dirahmati Allah, Nabi sebut kepada kita, orang yang beriman kepada Allah, kita kena jadikan hadis ini sebagai panduan hidup kita, orang-orang lelaki khususnya. Pertama ni, kata Nabi, takutlah fitnah dunia dan takutlah fitnah perempuan. Bukankah perempuan termasuk daripada dunia? Ya, termasuk. Kenapa Nabi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pisahkan di antara perempuan dengan dunia, sedangkan perempuan termasuk daripada dunia? Kenapa? Kerana bahayanya fitnah perempuan, kata Nabi. Bahayanya fitnah perempuan bagi orang lelaki, fitnah perempuan ini terlalu bahaya. Kerana ini Nabi pisahkan, disebutkan oleh ulama. Maka fitnah pertama yang terjadi pada zaman Bani Israel dulu sebab apa tuan-tuan? Sebab anak-anak ke? Sebab harta ke? Sebab kekayaan ke? Bukan disebabkan perempuan. Perempuan adalah fitnah pertama yang berlaku di zaman Bani Israel dahulu. Maka disebabkan perempuan inilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah timpakan azab kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu orang ulama yang di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia tewas dengan seorang perempuan. Dah terlalu ramai dah manusia, orang-orang alim, yang kadang-kadang sebahagian daripada orang alim ini mereka sampai kepada kedudukan wali Allah, sampai kepada kedudukan manusia yang dimuliakan oleh Allah, diberikan karamah oleh Allah, tapi mereka jatuh disebabkan perempuan. Ada satu orang di zaman Bani Israel alaihissalam, Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, satu orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Nabi Musa ni tuan-tuan terkenal satu orang Nabi yang hebat di sisi Allah. Nabi Musa termasuk digelarkan oleh Allah dengan kalimullah, boleh bercakap dengan Allah terus, boleh bercakap dengan Allah. Sebab tu Nabi Musa ni boleh bercakap dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah sebutkan dia dengan kalimullah.
Nabi Musa, di zaman Nabi Musa ada satu orang alim yang dia ni orang yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku sekian-sekian, Allah akan doa dia ni naik macam peluru ke langit. Malaikat kata tepi-tepi, doa kawan ni nak naik. Satu orang yang sangat alim, satu orang yang sangat selalu beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, apa disebabkan apa dia musnah akhir hayat dia? Disebabkan perempuan. Nabi Musa ketika mana dia tak suka, dia asalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak ada masalah apa dengan Nabi Musa. Ada satu golongan yang tak suka kepada Nabi Musa, dia okey. Ada satu golongan yang tak suka kepada Nabi Musa, dia datang kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan isteri kepada Abid tadi ni, orang yang banyak ibadah pada Allah tadi ni. Maka orang-orang ni datang, dia bagi tahu dekat isteri, puan tolong bagi tahu kepada suami, kata dia, kata tolong doakan kepada Allah bagi Nabi Musa ni sesat, bagi Nabi Musa ni sesat. Bila si isteri tadi ni pergi bagi tahu suami, abang, masa suami tengah beribadah tu, dia pergi buat muka cantik, nampak cun waktu tu tuan-tuan. Bila pergi dekat suami tengok isteri, dia rasa teringin, dia rasa Allah cantiknya suami isteri ku pada hari ini. Dia kata dia pun teringin kat isteri dia tadi ni. Orang berkahwin fahamlah apa maksud teringin lah tuan-tuan. Maka si suami tadi ni dia teringin dekat isteri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian isteri kata, abang tunggu sat, tak boleh lagi, tunggu sat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka si abang pun tanya, kenapa pasal apa kan tak boleh? Dia kata, satu je abang, kalau abang nak dekat cek hari ni waktu ni, satu je, tolong doa pada Allah bagi Nabi Musa tadi ni, Nabi Musa alaihissalam ni, Nabi ni, bagi dia sesat. Maka dia pun dengan tak semena-mena angkat tangan, Tuhanku ya Allah, bagilah Nabi Musa sesat. Tuan-tuan, Nabi Musa sesat tak? Sesat disebabkan doa dia tadi. Sesat Nabi Musa di padang teh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka akhir hayat pemuda tadi ni tuan-tuan, mati bukan dalam keadaan yang diridai oleh Allah, mati dalam keadaan derhaka kepada Allah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Siapa punca dah ni? Perempuan. Sebab itu fitnah pertama bagi Bani Israel adalah wanita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut apa? Jaga-jaga fitnah dengan dunia, jaga-jaga fitnah dengan wanita. Tu kita kena, apa maksud takwa? Takwa ini adalah kita kena berjaga-jaga, kita kena takut, kita kena rasa bimbang. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Jaga-jagalah kamu, bimbanglah kamu dengan firasat orang-orang yang mukmin, kerana mereka memandang dengan cahaya Allah. Dalam hadis tentang takwa ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau wali-wali Allah, orang-orang yang salih di sisi Allah, para awliya Allah, mereka sentiasa mengusahakan untuk mendapat ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sebab tu kita manusia tidak akan dapat takwa yang sebenar-benar takwa, sehinggalah kita korbankan segala-gala kenikmatan yang ada kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sebut tentang takwa satu ketika. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bertakwa kepada Allah? Siapakah manusia yang paling bertakwa kepada Allah? Kata Nabi, atqahum. Wahai para sahabat, manusia yang paling mulia di sisi Allah daripada kalangan, daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti ni, adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian para sahabat pun, oh macam tu.
Para sahabat kata kepada Rasulullah, "Laisa hadza nas'aluh." Wahai Rasulullah, bukan yang ni yang kami nak tanya, wahai Rasulullah. Kami tanya tentang siapa paling mulia, kamu sebut orang yang paling bertakwa, tapi bukan jawapan ni kami nak, bukan yang seperti yang kami nak. Jawapan kamu ini, wahai Rasulullah. Yang kamu sebut tentang orang paling mulia adalah orang paling bertakwa. Ya, betul kamu sebut, wahai Rasulullah, tapi bukan yang ni yang kami nak tanya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah." Oh, kalau bukan orang bertakwa, mungkin yang ini yang kamu nak tanyakan. Maka orang paling mulia, kata Nabi, adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah manusia paling mulia. Kerana apa? Kerana Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Allah, dan cucu kepada Nabi Allah, dan moyang Nabi Yusuf juga Nabi Allah. Nabi Yusuf Nabi Allah, ayah Nabi Yusuf juga Nabi Allah, tuan Nabi Yusuf adalah Nabi Allah, moyang Nabi Yusuf Nabi Allah juga. Maka Yusuf paling mulia, Nabi Yusuf paling mulia alaihissalam. Nabi Yusuf ayahnya adalah Nabi Shu'aib, Nabi Ya'qub. Allahumma salli ala sayyidina Nabi Shu'aib. Nabi Yusuf ayahnya Nabi Shu'aib, Shu'aib ayahnya Nabi Ya'qub, Nabi Ya'qub ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Yusuf paling mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kata lagi, "Laisa hadza nas'alu." Bukan yang ni yang kami nak tanya, wahai Rasulullah. Bukan yang ni yang kami nak tanya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sebut, "Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni." Adakah kamu nak tanyakan kepada aku tentang pemimpin-pemimpin bagi kalangan orang Arab? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kata Nabi SAW, adakah kamu nak tanya kepada aku tentang pemimpin-pemimpin Arab yang mulia? Maka yang paling mulia adalah orang yang ada kedudukan di sisi masyarakat. Ketika mana dia dalam zaman jahiliyah, dia ada kedudukan di sisi masyarakat. Dan pada zaman bila dia masuk Islam, dia juga ada kedudukan pada sisi masyarakat apabila dia faqih, dia alim. Apa maksud idza faqahu, aw fi riwayatin wa kasriha idza faqihu, yani alimu ahkam asy-syariah. Orang paling mulia, kata Nabi SAW, adalah orang yang waktu mana dia duduk dalam zaman jahiliyah ni, dia orang yang hebat, dia pemimpin, dia yang orang ada gah di sisi masyarakat. Bila dia masuk ke dalam Islam, dia juga ada gah, ada haibah di dalam Islam. Apabila dia memahami hukum syariat, maka dia paling mulia, kata baginda Nabi SAW. Ni sahabat tanya, tuan-tuan, 3 benda Nabi sebut tentang soalan sahabat ni. Sahabat nak jawapan yang ketiga ni, kan? Tapi Nabi sebut yang pertama. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala-galanya dengan takwa. Maka dengan takwa ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan mendapat syurga Allah yang paling tinggi mengikut ketakwaan kita. Orang paling bertakwa, maka dia akan mendapat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah di dalam syurga. Nabi manusia yang paling bertakwa, maka paling tinggi syurga. Para sahabat Nabi lepas daripada Nabi, mereka lah yang paling bertakwa, maka mereka dapat kedudukan syurga yang paling tinggi selepas daripada para Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang bertanya, Insya-Allah pergi berapa, tuan-tuan? Saya pun baru balik daripada ni 8.38. Okay, baik. Ada lagi 15 minit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu ada orang bertanya, ada orang tanya, para wali-wali Allah, adakah mereka melakukan dosa? Wali-wali Allah ni, orang-orang yang soleh zaman-zaman dulu ni orang yang sampai satu orang ulama yang bernama Imam Asy-Sya'rawi, bukan Sya'rawi, Imam Asy-Sya'rani, bukan Imam Asy-Sya'rawi, Imam Asy-Sya'rani, Imam Asy-Sya'rani.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam di Mesir, dekat Babu Sya'riyah, dekat dengan bersebelahan maqam Imam Ramli di Mesir. Maka Imam Sya'roni ni, kalau kita tengok dalam sejarah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni kata murid-murid dia ni murid mengaji kat dia ramai. Depa kata dia seakan-akan maksum. Dia seakan-akan maksum, tak pernah buat dosa. Seakan-akan, tapi murid dia tak sebut dia tak buat dosa. Seakan-akan maksum wali-wali Allah. Tengok kita ni tuan-tuan, lara pagi ada, mesti lepas subuh, di antara subuh dengan zuhur mesti ada benda lara kita buat. Mesti ada punya lah. Kalau kita ni bukan daripada kalangan wali Allah, lepas zuhur dengan asar ada 2 jam 3 jam mesti ada benda lara kita buat. Asar dengan maghrib mesti ada punya lah. Maghrib Isya alhamdulillah ada pengajian lepas Isya. Sebab tu dalam kitab fiqh sebut takallam ba'da al-Isya makruh. Bila kita bersembang-sembang lepas daripada Isya makruh tuan-tuan. Sembang benda lara. Kecuali sembang ilmu, okey. Sembang tentang Allah, okey. Sembang tentang para nabi, okey. Sembang muzakarah ilmu, okey. Disembang benda lara, tengok cerita dalam TV, lagi-lagi lah. Tu kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Sekalipun tak berdosa, makruh tak berdosa, tapi meninggalkannya dapat pahala. Wali-wali Allah, adakah mereka melakukan dosa? Ya, mereka juga melakukan dosa, tapi dosa yang mereka buat sangat tak sama dengan kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hati mereka ni wali-wali Allah 24 jam memikirkan tentang Allah. 24 jam memikirkan tentang Allah. Duk macam tu fikir tentang Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah musahabah dengan wali-wali Allah, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma'ruf, ini adalah wali Allah. Kan hati mereka ni duduk saja-saja tu, kita bukan macam kita. Kita duduk saja-saja teringat dekat teringat dekat ni. Depa ada tuan-tuan, depa hati depa sentiasa dengan Allah. Sebab itu Rabi'atul Adawiyah dia sebut apa? Bila sampai tahap ketakwaan yang paling tinggi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita mendapat ketakwaan seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Ni Rabi'atul Adawiyah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni tuan-tuan hebatnya kedudukannya. Dia kata apa? Kalaulah aku sedetik saja lupa pada Allah, 1 detik saja tuan-tuan, bukan 1 jam, bukan 20 jam, 3 jam, 4 jam. Kita tengok cerita Karamah 3 jam, 2 jam, Allah lalai. Cerita baru Syamsul Yusuf munafik 2 jam, lalai 2 jam tuan-tuan. Depa 1 detik saja lalai, 1 detik. 1 detik, 1 saat lalai pada Allah, lupa pada Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, kalau aku lupa pada Allah 1 detik, aku hukumkan diri aku ini dengan kafir. Allah kafir macam mana tuan-tuan? Kafir macam mana? Apa maksud kafir? Kafir ini kata ulama adalah mereka turun daripada kedudukan yang tinggi kepada kedudukan yang rendah. Ini maksud kafir daripada sisi mereka, wali-wali Allah. Sedetik saja lupa pada Allah, maka mereka hukumkan diri mereka dengan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa maksud kafir dari sisi mereka? Iaitu turun daripada martabat yang tinggi kepada martabat yang rendah. Kita Allah malu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mungkin kita sembahyang, kita tak sembah berhala, alhamdulillah. Kita sujud kepada Allah, alhamdulillah. Kita rokok kepada Allah, alhamdulillah. Kita membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi adakah hati kita sujud pada Allah? Adakah hati kita rokok pada Allah? Adakah hati kita sentiasa membaca Al-Quran? Ya, kita baca Al-Quran, Zahir baca juzuk 21. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. 22. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan. 23. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi
24. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah. Juzuk 25. Ilaihi yuraddu 'ilmus sa'ah. Baca Al-Quran, mengapai Al-Quran, mengulang Al-Quran. Tapi hati kita, adakah hati kita menghayati ayat Al-Quran? Kita sujud pada Allah, adakah hati kita sujud kepada Allah? Ini perbezaan kita dengan mereka. Mereka sembahyang 2 rakaat tuan-tuan, kita pun 2 rakaat. Tapi sebab apa? Pahala mereka lebih banyak daripada kita. Kerana hati mereka sujud sama kepada Allah. Kita sujud pada Allah, tapi hati kita sujud pada makhluk kadang-kadang. Hati kita sujud pada harta kadang-kadang. Sujud Allahu Akbar, sujud pada Allah. Hati, satgi aku nak pergi makan lai cikang. Duk sujud pada Allah, duk rokok ni. Satgi aku nak pergi makan cakotel Sungai Dua. Sujud pada Allah. Kereta aku kunci ke tak tahu. Hati duk pusing, duk fikir makhluk. Ada kebesaran makhluk dalam hati. Sebab tu sembahyang kita tak sama dengan mereka. Dosa kita tak sama dengan mereka. Ini rahsia dia. Hati manusia tuan-tuan ya Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu ada satu orang wali Allah. Kalau di Mesir ada satu orang yang bernama Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pernah doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku di tempat yang gharib, tempat yang orang ni jarang pergi tempat tersebut, jauh daripada orang. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dia doa pada Allah macam tu. Ketika mana dia musafir tuan-tuan, naik buk ni, naik kapal, berapa orang saja, dia dengan anak murid dia. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili adalah orang yang kalau kita pernah baca Hizb Bahar, ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru ma tasha'u wa antal azizur rahim nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarat. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili orang yang mana yang mengajarkan kepada kita Hizb Bahar. Tuan-tuan mata Allah sekalian, beliau adalah orang yang berjasa di dalam mendidik Imam Ibnu Abul Abbas Al-Mursi. Beliau guru besar ni. Dia didik satu orang yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Di Mesir juga maqam. Kalau Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di Humaitharah. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Mesir, Qahirah dengan Humaitharah ni 14 jam hampir. 14 jam ni Nabi, bukan ada apa. Dia ni Imam Abu Hasan ni berjasa mendidik satu orang yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Tuan-tuan mengaji kita hikam tuan-tuan kan, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa guru dia? Guru Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah Abul Abbas Al-Mursi, murid kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ibnu Athaillah ni tuan-tuan rahimahullahu taala, di zaman dia tak suka tasawuf, dia tak suka. Dia tengok tasawuf macam kita lah. Kadang-kadang bukan kita di sini, kita ni maksudnya orang belah sana. Oh, benci lah tasawuf ni, nak tanpa ni apa bawa ni. Duk hati, nak tanpa. Kan Allah SWT. Ada satu bukan kita lah, golongan lain. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada mereka. Kan Allah SWT. Apa nama? Tasawuf macam ayat acak. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Ni Imam Ibnu Athaillah dulu dia tak suka tasawuf. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ni bila orang yang mencaci, orang yang tak suka ni, kadang-kadang kita jangan cepat menghukum dia. Adakah kita pernah nasihat dia? Adakah kita pernah berdoa kepada dia? Tak pernah pun tuan-tuan. Dia duk kata tasawuf ni macam ni, duk kata macam ni. Pertama nak tanya, kamu kata kamu benci kepada kawan yang duk kata tentang tasawuf tadi, kamu nasihat dia lagi? Lah, tak nasihat lagi pun. Lepas tu duk maki dia pasal apa? Doa lagi kat dia, tak doa lagi. Tak pernah berdoa pun, tapi duk caci maki. Maki kawan ni duk kata kawan ni kata kawan ni. Bila nak selesai tuan-tuan? Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjata bagi orang yang beriman kepada Allah. Imam Ibnu Athaillah, orang tak jangka tuan-tuan. Dia dulu tak suka tasawuf, tak suka. Tapi satu ketika dia jumpa dengan satu orang yang sangat hebat hasil didikan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, iaitu Abul Abbas Al-Mursi.
Dia pun jumpa, bila jumpa mengaji mendalami, dia jadi orang yang sangat hebat tentang tasawuf. Lah, bukan tak suka tasawuf ke tadi? Allah nak duk kata macam-macam dekat Islam. Contoh orang-orang yang Cina, ada satu orang Cina ni duk kata bukan pada Islam. Satu orang Cina, kan? Dia kata kat kita pun kata balik kat dia. Dia kata kat kita kata balik kat dia. Bila nak selesai? Allahumma salli ala. Ini ke akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bila orang kata kat Rasulullah, adakah Rasulullah maki dia balik? Tak. Ni ada satu orang Cina ni duk kata Facebook dia ni, duk kata dekat orang Islam, duk kata kepada muslimah, kata macam-macam. Pertama, pernahkah kita nasihat dia? Kedua, doa dah kat dia. Mungkin dia masuk Islam dan dia jauh lebih baik daripada kita, mana nak tahu. Tuan-tuan, satu orang Hindu masuk Islam, dia bekas agama lain. Allahu Akbar. Bekas agama lain masuk Islam, dia mengislamkan ratusan orang. Kita dari kecil sampai besar tak duk Islam, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi kita Islamkan berapa orang? Tak ada Islamkan siapa pun. Pasal apa dia ni bukan Islam tapi lebih hebat pada kita? Hidayah milik Allah. Imam Ibn Athaillah tak suka tasawuf. Allah bagi dia alim dalam tasawuf. Dia karang kitab tasawuf, kitab Al-Hikam. Dikatakan oleh ulama, kitab Hikam yang beliau karang ini hampir 30 orang ulama syarah kitab tersebut. Allah. Tuan-tuan, kita cari balik orang yang kemah sangat ni, duk kata dekat ulama-ulama dulu. Dia karang kitab. Ya, dia kata kepada ulama dulu, dia karang kitab. Tanya balik, kitab hang berapa orang syarah? Berapa orang syarah kitab hang? Lah, tak ada orang syarah pun. Lepas tu duk syok sendiri. Duk kata ke Imam Ibn Athaillah, duk kata ke Imam Syafi'i, duk kata ke ulama-ulama dulu. Imam Syafi'i ni ramai pengikut dia. Siapa nak ikut hang? Pengikut hang berapa orang? Kan kamu duk kata ke Ibn Athaillah, kitab kamu cuba buat satu kitab, nak tengok berapa orang yang sekarang duk syarah kitab kamu ni? Tak ada, tuan-tuan. Depa ni kemas saja. Allahu Akbar. Mudah Allah bagi petunjuk kepada mereka semua. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni tuan-tuan, tengah-tengah dia minta, Tuhanku, matikan aku di tempat yang gharib, tempat yang orang yang tak tahu. Maka dia pun musafir, berhenti di satu pulau. Dia pun berhenti di satu pulau dalam tanah yang singkat, dalam tempoh yang singkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hampir seminggu lebih saja. Mati di situ. Lah, tadi hidup puluhan tahun di sana, kenapa tak mati di sana? Mati di sini. Allah pilih mati, tak siapa yang tahu, Allah yang tahu. Kita hidup di Malaysia 70 tahun, tengok-tengok lah pergi Mekah 2 hari saja, 3 hari mati di Mekah. Alhamdulillah. Sebahagian manusia lah duduk di Mekah lama, duduk di Mekah, duduk Madinah lama, melancong di negara orang kafir, mati di negara orang kafir. Ada tak? Ada. Mati milik Allah. Kita tahu tak? Tak tahu. Allahu Akbar. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili tengah semayang, Allahu Akbar, rokok-rokok, mati bertemu dengan Allah ketika rokok. Allahu Akbar. Dia pernah sebut satu kalam, tuan-tuan dirahmati Allah, satu kalam yang sangat-sangat hebat. Saya petik satu kalam ni daripada Safhah Ar-Rasmiyah Mudhayyafah Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi. Kalau di Mesir, satu tempat pengajian yang paling ramai orang mengaji, ada 3 tempat di belah Qahirah. Salah satunya adalah di Mudhayyafah Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi. Ramai seluruh dunia mengaji. Satu Mudhayyafah Syekh Allahumma salli ala sayyidina Ali Jum'ah, di mana mantan mufti Mesir pun ramai. Salah satu tempat yang ramai iaitu Mudhayyafah Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi. Saya petik satu kalam, dia sebut satu kalam dalam Safhah Rasmiyah tersebut. Imam Abu Hasan yang saya cerita ni, tuan-tuan, dia sebut satu kalam yang sangat hebat. Satu kalam je dia sebut, tapi kalam ni sangat hebat. Dia sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, law kushifa an nuril mu'minil 'asi la tabaqa ma bainas samai wal ardi fama dhannuka binuril mu'minil mut'i
Fama dhannuka binuril mu'mini al-mu'ti. Kata dia, atau kama qala, dia sebut apa? Kalaulah Allah singkapkan, kata dia, hebat kalam dia tuan-tuan. Kalaulah Allah singkapkan daripada satu orang mukmin yang sentiasa bermaksiat kepada Allah, sentiasa buat dosa pada Allah, Allah singkapkan daripada dia ni, Allah singkapkan cahaya daripada dia. Kita nampak cahaya dia, maka cahaya daripada orang yang mukmin yang bermaksiat pada Allah akan penuh langit dan bumi. Apa pandangan kamu, kata dia, tentang cahaya orang yang beriman yang sentiasa taat kepada Allah? Tuan-tuan, nak cerita apa ni? Satu orang ni kalau dia sentiasa maksiat pada Allah, buat maksiat, pagi maksiat, tengah hari maksiat, petang maksiat pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau disingkatkan cahaya daripada dia ni, akan penuh langit dan bumi. Kalau orang yang tak maksiat, orang mukmin yang sentiasa melakukan taat pada Allah pagi, petang, siang, malam, agak-agak kamu tara mana, kata beliau. Tara mana? Sebab tu maksiat ini bukan satu perkara yang pelik. Wali-wali Allah juga buat maksiat, tapi mereka maksiat tak sama dengan kita. Maksiat kita lah mengumpat, maksiat kita lah curi di orang, maksiat kita lah duk tengok benda yang haram. Maksiat kita apa? Duk dengar caci maki. Maksiat kita makan riba, na'udzubillah min dzalik. Ini maksiat orang yang biasa. Tapi wali-wali Allah, maksiat bagi mereka adalah mereka terlupa sedetik daripada Allah. Bukan perkara biasa maksiat. Yang luar biasa adalah orang yang buat maksiat tapi tak kembali pada Allah, buat maksiat sampai mati. Allah, kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah rahmati kita dengan kita meninggalkan maksiat selama mana kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Terakhirlah tuan-tuan dirahmati Allah, Isya pun dah masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, kalau kita lah manusia, kita pernah buat dosa, kita tahu kata kita sedang buat dosa, kita tahu kata kita sedang bermaksiat pada Allah, kita tahu, maka cepat-cepat ambil wudu, sembahyang sunat 2 rakaat, minta ampun pada Allah. Lah, dengar benda yang haram, astaghfirullahalazim, ambil wudu, Tuhanku ampunkanlah aku ya Allah. Ni macam ni amalan. Kita jangan kita buat apa, bila buat dosa ni, pi minum teh dulu. Hari ni kita pernah mengumpat orang, kita pernah bercakap benda yang haram, cakap benda yang bukan-bukan, lah pi minum kopi, pi minum teh, perkena roti canai dulu. Allah, berapa ramai orang yang bila maksiat dia tangguh taubat kepada Allah, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Minta ampun terus, ya Allah ampunkanlah aku supaya 2 rakaat. Lepas tu sehari 2 lo buat pula maksiat, minta ampun lagi. Sehari 2 buat pula maksiat, minta ampun lagi. Kerana maksiat bukan satu perkara yang pelik bagi manusia. Kerana wali-wali Allah, mereka juga lakukan maksiat, tapi maksiat tak sama dengan kita. Para Nabi Allah, ya, mereka selamat dari maksiat kerana mereka maksum. Adapun ulama dan wali-wali Allah, mereka tak maksum, tetapi mereka mahfuz, dijaga oleh Allah daripada maksiat. Tuan-tuan yang mati Allah, Nabi SAW pernah bertanya kepada satu orang sahabat yang bernama Bilal ibn Rabah. Ya Bilal, kata Nabi, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alayka baina yadayya fil jannah. Kata Nabi, wahai Bilal, kata Nabi, cerita sat dekat aku, kata Nabi, satu amalan yang kamu bila buat satu amalan dalam Islam yang kamu sangat harap pahala dapat, yang kamu sangat dapat pahala, dapat redha Allah. Satu amalan yang kamu lakukan dalam Islam, apa yang kamu buat? Kerana apa? Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Maka sesungguhnya aku telah mendengar tapak kaki kasut kamu itu, daffana 'alaika, tapak kaki kasut kamu tu berjalan bunyi pak di syurga, depan aku di syurga. Aku dengar bunyi kasut kamu, kata Rasulullah. Kalau kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya
Kawan kita pakai kasut bola jenama Adidas. Kita dengar, kita jalan pak 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 pak. Ni kasut kaki kawan kita ni. Satu orang yang jenis jalan Adidas juga, tapi dia jalan seret-seret, seret. Kita tahu ni kawan aku nama sekian-sekian, jalan seret-seret. Satu orang yang jalan sepak kain, ke depan. Kita tahu mesti kawan aku sekian-sekian jalan. Inilah para sahabat Nabi. Nabi tahu bunyi tapak kaki Bilal. Kata Nabi, sesungguhnya aku mendengar tapak kaki kamu di dalam syurga, di depan aku. Kata Nabi, apa amalan yang kamu lakukan wahai Bilal? Cerita ke aku yang kamu nak pahala sangat-sangat daripada amalan kamu ini. Kata Bilal, ma amiltu amalan. Dia kata Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sebut, aku tidak melakukan satu amalan. Aku tidak ada satu amalan pun yang aku lakukan. Ma amiltu, tidak aku lakukan satu amalan yang sangat-sangat aku harapkan pahala di sisi Allah, melainkan aku akan berwudu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian aku akan solat 2 rakaat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Aku akan solat 2 rakaat, dan 2 rakaat aku akan berwudu, kemudian aku akan solat 2 rakaat, dan inilah amalan yang aku sangat-sangat harapkan pahala di dalam Islam. Kata Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, sebab tu kita bila kita buat dosa, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah, kerana kita mengharapkan sekalipun kita tidak termasuk daripada golongan awliya Allah, kita tak termasuk daripada kalangan orang yang salihin, sekurang-kurangnya kita termasuk daripada orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan semua sentiasa istiqamah di dalam majlis ilmu hingga akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك التوابين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.